Assalamualaikum, nama saya Cik Wan Dania Azlin binti Cik Wan Rosaidi, nombor matrik 2240613. Saya daripada Sarjana Muda Pengurusan Rantaian Bekalan dan Logistik dengan kepujian. Hari ini saya akan membincangkan tentang kepercayaan dan keadilan. Saya lebih memilih keadilan kerana bagi mengelakkan daripada perbalahan berlaku. Dalam sesebuah syarikat kita perlu ada keadilan. Keadilan ini memang perlu diterapkan pada setiap individu yang mempunyai pangkat yang lebih besar pada kita untuk membuat keputusan. Contohnya, dia tidak memilih pekerja tersebut, dia tidak memilih disebabkan saudara mara ataupun orang yang paling rapat dengannya. Keadilan ini bagi mengelakkan perbalahan antara kita dan orang bawahan ataupun orang sekeliling. Perbalahan itu sangat tidak elok untuk satu organisasi. Kita lebih memilih untuk bersaing dengan sihat daripada berbanding bersaing yang tidak sihat. Keadilan ini perlu diterapkan kepada semua pekerja ataupun untuk diterapkan untuk dah kat lah.